Bosan. Okey, terima kasih Alfa. Belajar tu bosan. Why bosan? Yelah, tak seronok lah. Yelah, betul lah. And then dia, sebab korang tak faham. Betul tak? Bila korang tak faham, belajar tu rasa susah. Bila susah, seronok ke? Mestilah tak seronok kan? Cikgu pun rasa kalau something tu susah, tak best, kita pun tak nak lah buat. Betul tak? Okey. So, kalau korang at least try lah. Try this cara. This cara? This method. Try this method. Tengok, korang boleh mudah tak nak proses info dalam buku teks tu? Mudah nak faham tak? Senang nak ingat tak? And then, baru lepas dah faham, barulah korang boleh visualizekan dalam bentuk nota. Okay? So, TBC IQ ni sebenarnya nak mudahkan korang faham. Lepas dah faham, visualize it into note. Okay? So, agak-agak siapa buat nota sebelum ni? Aizat. Aizat buat nota macam mana? Macam ni ke? Takkan? Siapa buat nota dia salin bulat-bulat dalam buku teks? Aman? Asfar? Saya contoh buku teks. Awak contoh buku teks. Terbaik. Ada buat nota? Contoh buku teks juga. Okey. Okey. Biasanya pelajar lah, cikgu tanyalah. Biasanya dia buat nota je salin je dalam buku teks. Salin panjang-panjang, bulat-bulat. Tapi before exam sempat ke nak revise balik? Tak kan? Tapi kalau agak-agak lah, kalau korang try buat cara TBC IQ, agak-agak sempat tak? Korang tak try lagi, so korang tak tahulah. Tapi cara TBC IQ ni, korang faham dulu, baru korang buat nota. Kalau yang nota sebelum ni, korang buat cara lama, salin je, tapi tak faham. Betul tak? Selama ni